Alright guys, I Gary ya daripada GCR Motor guys. Hari ini kita nak review BMW GS310 ataupun G310 GS. Alright, ini yang model festive punya. Dia pakai lampu LED punya. BMW LED punya lampu memang original. So ini festive punya model. Tahun pun sangat baru. Tahun 2023, register pun 2023. So dengan harga jualan kita nak offer hanya 18,800 siap potong nama cash. Ada free warranty setahun bagi korang TNC. Kalau buat loan kredit, minimum deposit 100, bulanan 300 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, limit juga kalau cukup, boleh bayar guna credit card. Kita installment dengan bank up to 5 tahun zero interest easy payment. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Alright, kalau nak join motor ke nak trade motor pun boleh PM kedai kita. Perhantaran seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, boleh diuruskan. Okey, jom kita tengok apa yang siap dengan motor. Mileage pun rendah. Mileage 15,000 saja guys. Okey, kita tengok first daripada tayar dulu. Pakai tayar Magellan punya brand, Touring punya tayar, Magellan punya brand. So pakai size pakai size rim 18 inci, korang nampak 110 80 18 inci. So single disc brake depan, Bremter punya kaliper, single disc brake depan, ada ABS brake. Alright, so pakai USD fork yang warna gold. USD fork maksudnya upside down fork, ada pakai sport rim. Okay, so pakai ada crash bar atas bawah, crash bar, engine guard dah siap. So maintenance pun jimat sebab dia single cylinder. So maintenance jimat lah. Single cylinder, satu piston. Alright, so ada handle guard. Ada handle guard. Oh tadi lupa bagi tahu. Windshield ni pun memang cantik. Number plate pun cantik. Alright. Warna hitam. Alright, exhaust pun standard. Tayar belakang pun sama, tayar Magellan Touring punya tayar. Pakai size 150 70 17. Tayar ada 90% lagi. Tayar banyak bunga lagi. Top brake dah ada. GB punya top box Aero medium dah ada. Okay, semua tune lagi. Okay, perfect. Alright. Kita tengok meter pula. Ini reverse brake dengan pump pun Rhino Pro punya. Mileage 15,000. Okay, ini speedo, ini gear indicator, jam, ini auto lah. Mileage, ini RPM, ini indicator untuk minyak. Ada ABS brake. Okay, kita start bagi korang tengok. Okay. Ni standard punya sound lah, memang dia macam ni. Original memang macam ni ya. Alright, ulang sekali lagi. Tahun 2023, BMW GS 310 ataupun G310 GS. Tahun baru, tahun 2023, tahun baru. Model baru, dia pakai LED punya headlamp punya. Okey, harga jualan 18,800 siap potong nama cash. Kalau buat loan kredit, minimum deposit 100, bulanan 300 lebih, 7 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup, boleh bayar guna credit card. Kita installment dengan bank up to 5 tahun, zero interest. Boleh PM untuk dia punya term and condition. Kalau nak jual motor ke nak trade motor pun boleh PM kedai kita. Perhantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Kalau nak cash, nak loan kedai, nak loan kredit, nak credit card installment pun boleh PM kita. Kita bagi korang advice. Alright, kalau tengok video kita punya, tolong like, tolong komen, tolong share. See you next video. Bye-bye.